Assalamualaikum guys, saya Cikgu Syahri. Okey, sekarang ni saya dekat kawasan Kelang. Kalau tak silap saya di kawasan Meru macam tu lah. Jadi saya ternampak ada seorang macam nak kata dia budak-budak tak juga, anak remaja lah Dia tengah duduk seorang-seorang dekat dalam tengah niaga seorang-seorang kat tu. Siapa pun tak ada kat gerai dia. So jom kita pergi sembang sikit dengan dia. Kita lihat apa kisah dia. Jom guys, kita tengok sembang sikit dengan dia. Assalamualaikum. Niaga apa ni? Tahu buah batu dengan air. Air apa berniaga? Air green ais dengan coklat. Tak ada air pun? Tak mula lagi? Lagi. Ni barang sendiri ke ataupun orang letak ke macam mana? Orang tak. Orang letak. Awak muda umur berapa ni? Orang BSPM. Bawa BSPM. Ini meniaga barang sendiri ataupun keluarga ke macam mana? Kerja dengan orang. Kerja dengan orang. Okey, dah berapa lama kerja? Baru mula ke macam mana? Baru 2 bulan ni. Baru bulan ni. Asal sini lah? Asal sini. Meru lah. Bila air ni nak boleh ready Dekat lepas asal tu. Lepas lah. Tapi awak benar awak ada kat sini? Tak apa bang, saya bayar. Tak apa, saya buat kenduri kan. Tak apa, ambil je. Sama. Dia orang nak apa? Tak ada bang, saya bayar. Saya cikgu Alright. Oh, maksudnya awak baru mula kerja lah. Saja sonok-sonok kerja ke apa? saya saja part time. Part time lah. Kita tunggu result SPM. Kenapa awak buat kerja ni? Sebab nak cari duit lah. Nak cari duit? Duit sampingan. Mak dengan ayah ada lagi lah. Mak kerja apa? Mak kerja hilang Panasonic. Ayah? Ayah tak kerja. Tak kerja. Ayah sakit ke? Tak ada. Betul? Okey. Tapi dia memang tak kerja? Tak kerja. Dia dah berhenti. Ayah ada pencen ke macam mana? Tak ada. Dia berhenti kerja. Berhenti kerja? Tak tahu sebab apa. Ya je ke? Late. Habis tu macam mana mak nak sara awak berapa adik-adik? 4 tu asalnya. Asalnya 5. Asal 5, okey. Tapi seorang lagi dah tak ada. Dah tak ada. Tu adik ke abang yang tak ada tu? Adik. Adik. Awak nombor berapa? 1. Nombor 1. Maksud dia adik-adik awak yang bawah-bawah tu masih bersekolah lah. Yang adik awak yang tak ada tu nombor berapa? Nombor 2. Dia meninggal sebab apa? Boleh saya tahu? Tak silap ni jangkitan kuman. Asalnya dia demam panas. So dah okey. Tiba-tiba dalam 2 hari tu dia terkena sawan. Abang tu merebak seluruh badan dia. Badan dia, fungsi badan dia dah time tu banyak dah rosak. Banyak dah rosak. Dah berapa tahun dia meninggal tu? Time tu sudah jam 4. 2017. Masa tu dia umur berapa tahun Tu dia dah jadi 2. Allahuakbar. Hebat juga dugaan hidup awak Maksud dia sekarang ni yang menanggung family awak adalah mak awak je lah. Ya. Dengan mak kerja di kilang tu sebagai apa? Operator. Operator. Operator je. Minta maaf, saya nak tanya sikit lah. Saya tahu ni sensitif sikit kan. Kenapa ayah tak nak kerja? Saya nak tanya je. Saya tak ada marah pun. Saya nak tanya je. Saya tak tahulah. Ayah awak tak sihat ke? Sakit ke? Macam mana? Tak ada okey ya. Dia okey? Dia berhenti tu tak tahu sebab apa. Allahuakbar. So sekarang ni mak awak kerja dengan awak lah. Maksud dia okey, sekarang ni awak kerja sini sehari berapa ringgit upah awak? Sehari 50. Sehari RM50. Maksud dia awak kerja daripada jam. So kejap lagi nanti dia orang hantar air apa semua. Awak kena bancuh air buat semua lah. Air dah ada ni. Oh dah siap lah. Tinggal bancuh aja lah. So lepas asal awak bancuh, kira sehari kalau awak achieve target awak dapat macam bonus sikit ke apa? Ada Alhamdulillah. So adik-adik awak yang lain masih lagi bersekolah lah. Setakat sekarang ni minta maaf, saya nak tanya sikit, kehidupan okey ke ataupun agak struggle sikit ke macam mana? Adalah kita struggle juga. Okey. Awak kira kuat semangat jugalah Baguslah sebagai anak nombor 1, awak step up nak ambil tanggungjawab kan. Lepas ni plan nak sambung belajar kat mana? Kalau dapat APT, pergi APT. APT ya. Habis tu awak duduk je ni, solat semua macam mana? Solat sini je. Awak solat sini? Tu ada sejadah. Uish. Tengok ni Adam. Dia baru je berniaga. Tapi tengok solat tak tinggal. Sejadah semua siap. Maksud dia awak solat kat sini je lah. Kawasan-kawasan ni. Kawasan ni je. Oh, bagus lah semangat awak ni. Saya suka betul lah. Tak apalah Adam. Saya saja je singgah tengok awak seorang-seorang tadi kan. Nak tanya khabar apa semua. Macam awak cakap lah. Saya Cikgu Syahri lah. Siapa lagi kan yang tua-tua ni yang tak ada kerja pergi sembang dengan orang tu kan. Saya bagi hadiah sikit kat awak nak. Sebab awak rajin. Boleh? Oh boleh. Hadiah boleh. Hadiah awak nak hadiah apa? Ikut lah. Saya tak kisah hadiah apa. Betul? Orang bagi tak boleh tolak. Tak boleh tolak Tak apalah. Saya bagi duit raya sikit kat awak sebab awak rajin kerja. Nanti kisah salam kat mak dengan adik-adik apa semua Nah lah ambil kat awak. Nah ambil. Kerja lelok tau. Kerja lelok. Solat jangan tinggal fikir selalu apa semua. Bagus. Eli awak tunjuk. Saya nampak sejadah kat situ. Dan pesan kat adik-adik. Adik-adik yang bawah ni semua laki ke perempuan? Laki. Pesan kat dia orang nanti besar jaga mak betul-betul. Kerja kena rajin belajar pun belajar sungguh-sungguh, jangan main-main. Sebab nanti korang lah kena jaga balas budi mak balik. Okay, salam kat mak semua okey. Kita jumpa lagi So alhamdulillah tu kisah seorang remaja yang bawa BSPM, budak lelaki nama dia Adam. Mak dia bekerja dan dia pun terpaksa bekerja. Lepas tu
ayah dia tak kerja, so kita tak tahu apa true story di belakang tu. So kita doa yang baik-baik je buat Adam, insyaAllah, dan dia dan keluarga dia semoga dimudahkan urusan, insyaAllah. Cikgu Syahri, Meru Kelang. Assalamualaikum, jumpa lagi.